Bulan puasa ni pasang playground dekat dalam Bifam ni, ya Allah, rasa nak pitam habis semua sekali. Tapi nak buat macam ni kan, nama pun dah kerja, dah tanggungjawab apa semua kan. Okey, cuma aku nak review dengan korang ni. Satu barang ni, ini barang baik weh. Okey, ini bos-bos kena ada simpan dalam poket. Simpan dalam poket untuk apa tahu? Untuk check kerja-kerja taucu korang. Ni water level ni, nampak tak ni? Sampel apa simple je water level ni. So kita kena test tengok level dia ni betul ke tak betul. Kalau tak betul kita kena adjust sikit sebelum kita nak buat apa semua sekali. So ini mini water level khas untuk toke-toke lah tanya kan. So kalau korang rasa level korang toke-toke, korang kena beli satu lah untuk cangkuk dekat sini. Kan? So untuk check. So jadinya kalau korang berminat dengan water level mini ni, kau pergi tengok dekat dalam beg kuning. Harga dia tak mahal tau, tapi solid Yang ini dia siap ada magnet Yang ni siap ada magnet. Okay, dia boleh apa orang cakap? Dia boleh baca level untuk 90 darjah. Lepas tu dia boleh juga baca untuk level apa orang cakap? Baring macam ni. Baring ni kira berapa darjah? Kau tak tahu Tak tahu. Aku pun tak tahulah. Okay, so jadinya yang ini mini water level. Okay, memang solid, memang sedap, memang cantik. Untuk simpan dalam poket apa semua memang cantik lah. Kalau wire man nak apa? Nak adjust dia punya apa? Soket switch ke DB ke apa semua, ini memang sesuai. Aircon man pun okey, nak pasang bracket ke apa semua, ini memang sesuai. Senang nak masuk kocek apa semua sekali. Okey, so yang ni aku tinggalkan kat dalam beg kuning. Kalau korang nak, korang ambil lah beg dekat dalam beg kuning cepat-cepat. Okey, assalamualaikum.